Guys, kat depan aku ni adalah salah satu jentera super moped daripada SYM VFE 185i. Untuk motor memang korang tengok design dia memang sangat sporty lah. Sporty pun dia, garang pun dia lah. Okey, sekali tengok macam kacukan motor sport bike dan juga kapcai. Kita tengok lampu depan dia ni kan. Gaya tengok macam Ninja pun dia jugalah. Tapi tak tahulah kalau pada pandangan korang. Okey, untuk motor ni dikuasakan dengan enjin 183cc, 19.7 horsepower dan 17.4 Nm of torque. Untuk motor ni top speed dia aku rasa dah cukup padu lah. Kita tengoklah SYM VF3. Berapa laju dia punya top speed kan. Okey, suspension depan didatangkan dengan telescopic fork. Saiz disc 250mm ada ABS. Untuk suspension belakang didatangkan dengan adjustable monoshock. Okey, saiz disc 200mm ada ABS juga. So kalau korang bawa laju nak brake emergency, insya-Allah lah tak akan terus tergolek. Okey, apa yang aku suka pasal motor ni ya? Kita tengok first datang dengan keyless bang. Dia datang keyless. So memang sangat menarik lah. Lepas tu dia datang dengan meter digital juga. Okay, kita tengok meter digital ya. Sangat cantik lah, meter digital berwarna. Ada charging port juga dekat depan sini. Okey, lampu dia pun lampu LED. Tengok hidup tak lampu dia. Ni nampak. Lampu dia lampu LED. So untuk lampu dia, dekat atas ni ada satu lampu, bawah ni pun ada lampu. Kalau korang tengok dekat tengah ni kan, ini sebenarnya lampu besar dia. So basically dia ada 1, 2 dan 3. Ni dia light dia lah. Okey. Lagi satu kita tengok cover set dia. Cover set pula signal dia. Ni, signal depan. Dia tak pakai signal capang bang. Okey, signal dia built-in. Jadi tak adalah hasil terlanggar-langgar patah. Cuma signal belakang je lah masih capang. Tu samalah, semua motor sama ya. Okey, jadi lagi satu aku nak bagi tahulah. Untuk tangki dia, tangki. Antara kapcai-kapcai yang lain, tangki dia memang sangat besar bang. Tangki dia saiz 7 liter tau. Kalau motor lain nak kena upgrade tank, ini kau dah tak payah upgrade dah. Standard beli, tangki 7 liter terus dapat. Pergi long distance ride memang sangat puas hati lah. Tak payah nak berhenti-berhenti isi minyak. Atas highway pun boleh tahan laju ni Okey. Kita tengok lampu belakang ni, lampu belakang. Lampu belakang dia kau nak tengok. Nampak tak? LED memanjang. LED memanjang daripada tepi. Okey, daripada tepi. Lampu dia memanjang guys. Okey, memang sangat cantik. Nampak macam futuristic sikit lah. Tengok daripada tepi sini kan. Nampak tak daripada tepi sini? Korang tengok. Daripada situ sampai situ lampu dia. Panjang gila kan? Dia macam LED stripe sajalah. Okay, so untuk motor ni bagi aku sangat berpuas hati lah kalau korang miliki. Harga dia pun tak mahal. Compare dengan motor 160cc dan 150cc tu, dia tak mahal sangat lah. Ini sesi 185 tau. Okay, jadi kalau korang minat dengan motor ni, jangan tunggu lama-lama lah. Korang boleh dapatkan di Itiong Motorsport Setapak. Kalau korang nak aku review motor-motor lain, korang boleh komen kat bawah. Motor apa yang korang nak tengok.